Ahli Jawatan Kuasa Kerja Pusat MIC, RT Rajasekharan, menuduh DAP bermain wayang apabila mendakwa parti itu hanya membangkitkan mengenai usaha reformasi kerajaan yang perlahan apabila mengalami kekalahan pada PRN Sabah. Terdahulu, Setiausaha Agung DAP Loke Siew Fook dilapor berkata parti itu akan menilai semula peranannya dalam kerajaan sekiranya Perdana Menteri Anwar Ibrahim gagal melaksanakan reformasi bermakna dalam tempoh 6 bulan akan datang. Rajasekharan bertegas DAP mempunyai setiap peluang sepanjang 3 tahun lalu untuk membangkitkan isu-isu tersebut secara langsung kepada Anwar tetapi memilih untuk menyuarakan kebimbangan mereka melalui media selepas kekalahannya. DAP tewas di semua 8 kerusi yang ditandinginya pada PRN Sabah bulan lalu termasuk 6 kerusi disandangnya Likas, Kapayan, Elopura, Luyang, Tanjung Papak dan Sri Tanjung. Sementara itu, Pengarah Pilihan Raya PKR Selangor Satya Prakash Nadarajan berkata beberapa pemimpin sedang cuba mengalihkan kesalahan kepada Anwar daripada mengakui kesilapan sendiri. Haili Izzati, FRT.